Guys, hari ini landscape politik negeri Perlis digemparkan dengan pengumuman penting apabila Muhammad Syukri Ramli secara rasmi meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Perlis berkuat kuasa serta-merta. Keputusan ini menurut Ustaz Muhammad Syukri sendiri dibuat atas faktor kesihatan beliau dan menjelaskan bahawa keadaan kesihatan pada ketika ini tidak lagi mengizinkan beliau untuk terus memikul amanah besar sebagai ketua kerajaan negeri. Ini bukan keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa, sebaliknya hasil pertimbangan mendalam, perbincangan bersama keluarga serta pihak berkaitan dengan keutamaan penuh diberikan kepada rawatan dan proses pemulihan kesihatan beliau. Dalam kenyataan kepada media, Muhammad Syukri turut merakamkan penghargaan kepada seluruh penjawat awam negeri, barisan ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri serta rakyat Perlis yang telah memberikan kerjasama sokongan sepanjang tempoh pentadbiran beliau sejak beliau dilantik untuk menerajui kerajaan negeri Perlis. Dari sudut fakta, tempoh kepimpinan beliau berlangsung dalam suasana politik yang mencabar pasca pilihan raya umum ke-15 ketika landscape politik nasional dan negeri berada dalam fasa penyesuaian semula. Perletakan jawatan ini juga berlaku ketika politik Perlis sedang berdepan dengan ketidaktentuan susulan perkembangan mutakhir melibatkan sokongan ahli Dewan Undangan Negeri. Situasi ini telah mencetuskan perbincangan luas tentang soal kestabilan kerajaan negeri, keabsahan sokongan majoriti serta keperluan mematuhi prinsip kebertanggungjawabан kepada mandat rakyat yang diberikan melalui proses demokrasi pilihan raya. Namun begitu, Menteri Besar Perlis Ustaz Muhammad Syukri menegaskan dengan jelas bahawa keputusan beliau adalah bersifat peribadi dan tidak dibuat di bawah sebarang tekanan politik. Penegasan ini penting bagi menutup spekulasi bahawa peletakan jawatan beliau adalah berkait secara langsung dengan percaturan kuasa ataupun desakan dalaman politik negeri. Setakat ini, Istana Perlis masih lagi belum mengumumkan keputusan rasmi sama ada perletakan jawatan itu diperkenankan serta apakah langkah seterusnya yang selaras dengan peruntukan Perlembagaan Negeri Perlis. Mengikut amalan dan kerangka perlembagaan, Raja Perlis mempunyai kuasa untuk meneliti sokongan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri sebelum melantik Menteri Besar yang baru demi memastikan kesinambungan pentadbiran dan kelangsungan urus tadbir negeri.